Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Saifuddin Khalid bin Mahzan. Hari ini saya dan sahabat saya akan membentangkan final project untuk SGDT 4013, Technology and Innovation in Education. Untuk ahli kumpulan, saya selaku Muhammad Saiful Islam bin Ghazali 835278 dan sahabat saya Unku Muhammad Khairuddin Hakim bin Unku Abdul Rahman 835292. Web 2.0 yang kami pilih adalah Google Site, dan kit pembelajaran yang kami pilih pada hari ini diberi nama sebagai Saiku BM DigiSite. Sedikit pengenalan kepada BBM kami. Kami menggunakan Web 2.0 berasaskan Google Site yang menggabungkan fungsi BBM tradisional dengan teknologi moden yang melibatkan integrasi teks, gambar, video dan kuis interaktif dalam satu aplikasi yang mudah digunakan. BBM ini direka khas untuk menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih efektif, menyeronokkan dan bermakna kepada murid. Sasaran pengguna untuk BBM yang kami hasilkan ini terbahagi kepada 3 kategori, iaitu kategori yang pertama adalah guru, kategori kedua murid-murid dan kategori ketiga adalah ibu bapa. Ini adalah kandungan BBM yang kami hasilkan. Di dalam Saiku BM DigiSite ini terdapat video PDP, buku teks digital, gamifikasi online, latihan online, set soalan peperiksaan lepas, nota padat dan juga maklum balas. Ini adalah laman utama untuk Saiku BM DigiSite yang telah dihasilkan oleh kami berdua, di mana di laman utama ini terdapat 3 kategori yang saya cakapkan tadi, iaitu guru, murid dan ibu bapa. Navigator pun ada di tepi sini dengan laman utama, di bawahnya ada 3, guru, laman murid dan juga laman waris. Kita pergi kepada laman guru terlebih dahulu untuk kategori guru. Dalam laman utama guru boleh mengakses untuk buku, teks dan juga e-learning serta online education dan juga set soalan peperiksaan yang lepas. Kita pergi kepada ikon yang pertama, iaitu buku teks. Bila mana diklik di sini, guru akan klik di sini. Guru akan pergi ke laman buku teks digital. Di mana laman buku teks digital ini kami juga menyediakan buku teks digital ini bahasa Melayu untuk kegunaan guru jika pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Ini adalah laman yang akan diakses oleh guru untuk buku teks secara digital. Maksudnya di sini guru boleh menggunakan buku teks walaupun berada di mana sahaja tanpa membawa buku. Kita kembali kepada laman utama guru. Di laman utama ini seperti yang saya cakapkan tadi, kita ada e-learning. E-learning ini dia ada 2 bahan bantu mengajar. Ini laman bahan bantu mengajar. Ada video pembelajaran dan juga nota pembelajaran digital. Kita klik kepada video pembelajaran. Di sini akan ada video pembelajaran yang kami masukkan daripada YouTube dan juga ada daripada perkongsian daripada guru-guru yang lain di dalam video ini untuk digunakan oleh guru. Kita kembali kepada laman utama bahan bantu mengajar tadi yang saya katakan sebelum ni, iaitu nota pembelajaran digital. Dalam nota ni ada banyak nota-nota padat dan juga ringkas untuk digunakan oleh guru semasa pembelajaran. Kita ada yang ni untuk contoh buku nota yang dihasilkan. Kita kembali kepada laman.
di mana yang saya cakapkan tadi di laman utama guru ada dihasilkan set soalan yang lepas. Okey, set soalan ini guru boleh mendownload. Okey, guru boleh mendownload set soalan ini dan juga dicetak ataupun dikongsi di dalam dalam WhatsApp ataupun Telegram untuk dijawab oleh murid. Okey. Kita kembali kepada laman utama kembali dan saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya, Cikgu Ungku, untuk pembentangan seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Saiful. Okay, baik, terima kasih kepada Cikgu Saiful. Baik, kita akan teruskan lagi dengan seterusnya adalah murid. Laman murid pula. Kita akan pergi ke laman murid, kita akan tekan ke laman murid. Dan kalau boleh tengok, di laman murid, di laman muka depan murid, ada yang sama juga seperti yang berada di laman guru. Cuma yang membezakan adalah kita ada penambahan seperti Mentimeter, kita ada tambahan apa tu nama dia, untuk para pelajar ni boleh menyemak ejaan. Jadinya okey, kita pergi kepada buku teks. Buku teks ni dia perkara yang sama juga seperti yang tadi kita tunjuk dekat laman web guru. Okay, then kita tekan dan akan keluar buku teks yang samalah. So para pelajar ni akan boleh mengakses juga buku teks di mana-mana sahaja mereka berada lah. So kita kembali semula kepada laman murid tadi. Dan kita pergi juga kepada nota digital. Dan ada perkara yang sama juga. Ada banyak nota-nota padat yang kita sediakan. Kita klik, okey, dan kita kembali semula ke laman utama. Okey, dan kita tekan pula kepada video pembelajaran di mana kita dah masukkan banyaklah video-video untuk jadikan rujukan lah oleh para pelajar. Baik, seterusnya kita pergi kepada gamifikasi, quiz ataupun game. Kita juga ada sediakan macam-macam. Kita ada menggunakan EduPlay, WordWall, Wayground, Z-Quiz dan juga ada juga beberapa soalan-soalan yang cikgu-cikgu ni dah masukkan lah ke dalam murid. Okay, ni ada contoh gamifikasi lah di mana kita menyediakan permainan yang berunsurkan pembelajaran lah kepada murid-murid ni bagi nampak lebih menarik lagi. So kita kembali semula ke laman guru dan kita tekan pula ke page yang seterusnya. Okey, di laman ni guru juga memberikan contoh soalan pemeriksaan. Jadinya kalau murid-murid ni nak buat revision, nak buat ulang kaji berkaitan dengan soalan-soalan yang lepas, so mereka boleh sahaja tekan dan kalau nak download pun boleh download lah, dan untuk print dan boleh print. Seterusnya kita pergi pula ke untuk pemeriksaan. Yang ni adalah untuk cek tata bahasa, cek ejaan. Sekiranya para pelajar ada kurang yakin dengan sesuatu ejaan ataupun dengan tata bahasa, so murid-murid ni boleh masukkan untuk memeriksalah sama ada ejaan atau tata bahasa digunakan tu betul ataupun tidak. Baik, kita kembali semula dan yang terakhir yang berada di laman murid adalah Mentimeter. Di mana Mentimeter ni kita nak minta feedback, maklum balas daripada murid-murid bagaimana bahan bantu mengajar Saiku BMDG site ni dapat membantu mereka lah, sedikit feedback daripada murid-murid. Baiklah, kita pergi dan yang terakhir pula kita pergi ke laman ibu bapa pula. Okey, ke laman ibu bapa ni. Okey, di laman ibu bapa juga ada benda yang sama juga, cuma kita ada penambahan Google Form di situ. So kita pergi benda yang sama juga, kita ada buku teks, nota digital, buku teks perkara yang sama, buku teks, lepas tu kita juga ada nota digital, perkara yang sama. Dan selepas tu kita tengok video. Video pun adalah video yang sama. Jadi ibu bapa ni boleh monitor anak-anak daripada rumah tanpa ada bimbingan daripada guru. So ibu bapa pun boleh memantau anak-anak di rumah. Baik, okey, kita tengok gamifikasi. Bahagian gamifikasi perkara yang sama. Jadi kalau ibu bapa ni nak soalan
nak bagi latihan kepada anak-anak ke sewaktu cuti sekolah berada di rumah, boleh terus download sahaja. Kita dah bagi siap. Jadinya tinggal download dan print sahaja dan bagi ke anak-anak untuk buat latihan di rumah lah. Kalau nak bagi anak-anak main game yang secara ilmiah, boleh juga, tak ada masalah. Okay. Kita kembali semula dan kita terus pergi ke ni contoh set-set soalan. So ibu bapa pun bolehlah monitor anak-anak, boleh tolong printkan untuk anak-anak. So yang terakhir adalah Google Form. Google Form ni kita sediakan untuk ibu bapa ni sebab kita nak tengok maklumat ibu bapa, adakah Psycho BM DigiSite ni dapat membantu memudahkan ibu bapa ataupun memudahkan lagi anak-anak untuk belajar, dan adakah Psycho BM DigiSite ni dapat memberi kesan yang positif lah kepada anak-anak itu sendiri. Okay, so kita balik semula. Okay, sekian, jadinya itu sahajalah apa yang ada dalam Psycho BM DigiSite ni. Jadinya apa yang slogan yang memang kita tekankan dengan kita punya bahan bantu mengajar ni, Psycho BM DigiSite ni, adalah dengan satu klik 1000 ilmu. Transformasi bahasa Melayu anda ada di sini. Jadinya dengan satu klik sahaja, semua benda dah cukup. So tak perlu kita nak pergi ke sana, pergi ke sini. Dengan adanya Psycho BM DigiSite ini, semua benda, semua bahan-bahan cukup lengkap, semua dah ada dalam satu website ini sahaja. Jadi sekian pembincangan daripada kumpulan kami. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.